antara beberapa perlawanan bulan Disember ini tentunya ketika melawan Shanghai Port juga perlawanan paling dinanti-nanti oleh penyokong setia bola sepak tempatan. Oleh itu melihat prestasi yang ditampilkan oleh pelatih JDT Xisco Munoz ketika menjadi persoalan tersendiri bagi setengah penyokong Harimau Selatan itu. Kelab penyokong bola sepak Johor Darul Tazim KPB JDT meminta penyokong Johor Darul Tazim JDT tidak merajuk mengenai prestasi tidak konsisten anak buah Xisco Munoz. Sebaliknya, Presiden KPB JDT, Azman Jalil menyeru penyokong membanjiri Stadium Sultan Ibrahim Selasa ini apabila skuad Harimau Selatan turun berdepan Shanghai Port FC. Menurutnya, aksi menentang kelab dari China itu ibarat misi hidup dan mati buat JDT dalam usaha kekal dalam kelompok 8 pasukan terbaik saingan Liga Juara-Juara Asia Elite Akli Zon Timur. Saya faham ramai penyokong kecewa selepas JDT tewas 0-2 kepada Melbourne City FC dan kemudian dalam cabaran kejuaraan kelab ASEAN, sekali lagi prestasi tidak konsisten selepas seri 2-2 kepada kelab dari Kemboja, PKR SV Rieng FC. Anggap itu semua asam garam dalam permainan bola sepak dan kita sebagai penyokong tidak perlu mengkritik JDT kerana sepanjang 12 tahun pemain sudah memberi segalanya dan sudah tiba masanya kita pula membalas jasa mereka dengan hadir ke stadium dengan memberi sokongan. Kita tunjukkan tanda sokongan kita kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sudah berkorban masa dan tenaga demi mahu melonjakkan nama JDT, katanya. Azman juga menegaskan betapa Stadium Sultan Ibrahim yang dilabel sebagai stadium bertaraf antarabangsa tampak lesu jika penyokong yang hadir tidak ramai. Malah dia menegaskan harga tiket menyaksikan perlawanan yang berkualiti itu tidak mahal dan masih kekal dengan harga seperti musim lalu. Sorakan daripada Boys of Straits yang kerap membakar semangat pemain Harimau Selatan masih belum mencukupi, sebaliknya suara penyokong lain juga diperlukan. Saya berharap penyokong usah merajuk dengan prestasi terkini JDT dan saya percaya mereka akan bangkit memburu kemenangan, katanya. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.